kita boleh menabung sikit-sikit. So bila kita boleh menabung sikit-sikit, kita boleh target gram-gram emas yang besar, yang lebih besar, yang mungkin kita tak mampu nak beli secara cash. Contohnya kita nak dapatkan jongkong 250 gram. Jongkong 250 gram tuan-puan, harga dia hari ini dah cecah 145,000. Tahun lepas baru 94,000. Tahun ni dah naik kepada 145,000. Maknanya naik sebanyak RM51,000 dalam tempoh setahun sahaja. So kita nak sangat jongkong yang 250 gram ni. Okay, fine. Boleh je. Sebab tuan-puan dah ada akaun emas public gold ni. So bila kita dah ada akaun emas public gold ni, kita menabung kat sini sampai target yang kita nak. Contohnya nak keluarkan gold bar 250 gram tadi. So kita menabung kat sini sampai 250 gram kat sini. Dah ada 250 gram, boleh masukkan ke dalam troli kita, dalam akaun ni juga. Dan kita perlu buat temu janji untuk dapatkan item jongkong 250 gram tersebut di mana-mana cawangan yang berhampiran, cawangan public gold yang berhampiran. So dapatlah kita keluarkan gold bar 250 gram idaman.